kepada pihak penganjur dan juga kepada penyokong-penyokong bersih agar tidak menggunakan dataran mereka pada 28 hari bulan April. Saya telah pun memberikan penerangan dengan jelas kepada mereka sebab-sebab kenapa pihak DBKL tidak dapat untuk membenarkan mereka menggunakan dataran mereka. Yang pertama sekali, ada pihak NGO yang pada masa yang sama, bukan tarikh yang sama, iaitu pada akhiran bulan April, mengemukakan permintaan kepada DBKL, iaitu kumpulan NGO anti-LGBT, kumpulan seni silat Malaysia dan juga kumpulan perkasa LGBT ingin mengadakan perjumpaan ataupun perhimpunan di dataran mereka. Jadi bila kita meneliti tentang kedudukan konten, kami berpandangan di DBKL bahawa ianya tidak sesuai dengan aspirasi hasrat yang terkandung di dalam polisi dan juga undang-undang kecil yang ada. Oleh sebab yang demikian, kami telah menolak kesemuanya, termasuk permohonan daripada Bersih. LGBT ada datang jumpa dengan saya membuat rayuan. Itu pun ditolak, termasuk dengan pihak Bersih. Kita mengatakan kepada mereka bahawa yang pertama sekali, kami kena konsisten. Jadi oleh kerana kontennya adalah untuk tujuan meluahkan perasaan tidak puas hati, jadi ini merupakan elemen yang kita cuba elakkan di dataran mereka. Jadi yang pertama alasan yang kita berikan ialah kita mengatakan kepada semua pihak bahawa ini tidak sesuai dan kami dalam konteks ini adalah konsisten. Yang keduanya, kami juga menerangkan bahawa sekiranya dataran mereka, iaitu permintaan untuk menggunakannya, ditolak oleh Datuk Bandar, jadi perhimpunan itu adalah tidak sah. Ini terkandung di dalam undang-undang kecil kita terhadap penggunaan dataran mereka yang kita ambil daripada Akta Kajian Tempatan. Jadi berkumpul tanpa kebenaran adalah tidak sah. Jadi itu adalah merupakan undang-undang. Undang-undang yang ada ini adalah satu undang-undang yang telah pun dibuat pada tahun 1992, dah lama. Jadi undang-undang ini sebenarnya tidak pernah dicabar oleh mana-mana pihak. Dalam arti kata yang lain, mereka menerima dan memang tidak ada elemen untuk membuat ataupun diberi kebenaran atas aktiviti menunjuk perasaan ataupun mengemukakan bantahan. Tidak dibenarkan daripada dahulu lagi. Jadi dalam konteks menegakkan undang-undang, kami terpaksa bertegas. Kita juga dapat melihat bahawa ada satu pihak lagi yang mengemukakan kepada kami di DBKL bahawa jangan benarkan. DBKL berada di dalam keadaan yang agak dilema kerana ada kalangan yang ramai daripada penduduk-penduduk membantah, terutama sekali mereka yang ingin supaya dia punya aktiviti mencari rezeki tidak terhalang, dan keseluruhan ataupun kebanyakan orang-orang yang berada di Kuala Lumpur, sama ada golongan-golongan penduduk-penduduk yang lain daripada kalangan peniaga, mereka mahu melihat bahawa Kuala Lumpur berjalan seperti biasa.